Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Nama saya Nur Kalisha Laila binti Muhammad Nur Nizam dari kru TVPSS yang bertugas pada hari ini ingin meminta maaf kepada Cikgu kerana telah mengambil masa Cikgu untuk bertemu bual pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan ke soalan yang pertama. Cikgu, apakah objektif utama lawatan ini dijalankan? Objektif utama lawatan daripada kru TVPSS SMK St. Joseph ke sekolah SK Buang Sayang ialah yang pertama untuk menimba ilmu dan sebagai salah satu program jaringan antara TVPSS SMK St. Joseph dengan TVPSS SK Buang Sayang. Baik, Cikgu. Oh, begitu. Baiklah, mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Pada pendapat Cikgu, bagaimana lawatan ini memberi manfaat kepada kru TVPSS SMK St. Joseph? Okey, seperti yang kita tahu, tim PSS dan juga TVPSS SK Buang Sayang telah memenangi banyak anugerah. In fact, telah memenangi anugerah pusat sumber terbaik kebangsaan. Ya, so dengan itu kami memang kira idol lah kepada SK Buang Sayang ni, pusat sumber SK Buang Sayang. Sebab itu kita bawa rombongan dari SMK St. Joseph untuk datang dan menimba ilmu dan juga membuka mata kru-kru TVPSS SMK St. Joseph untuk melihat apa yang ada di SK Buang Sayang tetapi tidak ada di sekolah kami. Jadi harap dengan lawatan ini kita dapat membuka mata kru-kru TVPSS SMK St. Joseph. Terima kasih Cikgu atas jawapan itu. Mari kita ke soalan yang terakhir. Apakah harapan Cikgu terhadap lawatan yang dijalankan ini pada masa akan datang? Boleh kongsikan? Okey, harapan Cikgu agar TVPSS SMK St. Joseph dapat menimba sesuatu daripada lawatan ini dan membawa balik pengalaman yang mereka dapat pada hari ini balik ke sekolah kami dan diaplikasikan semua amalan-amalan terbaik yang diamalkan di SK Buang Sayang agar kalaupun tidak dapat setanding dengan SK Buang Sayang, tetapi kami dapat at least progress something daripada apa yang kami sedia ada di SMK St. Joseph. Itu harapan saya. Terima kasih Cikgu atas jawapan itu. Untuk pengetahuan Cikgu, hasil temu bual ini akan diterbitkan di TVPSS Al-Ghazali Channel. Saya doakan Cikgu dipermudah segala urusan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.